Hai, bertemu lagi dengan Cik Man. Hari ini Cik Man nak share macam mana kita nak bina kita punya website yang pertama menggunakan nama domain.my. Kalau korang nak tahu, jom Cik Man share untuk korang. Alright, yang pertama kita pilih dan daftar nama domain.my. Macam mana? Senang je. Yang pertama korang pergi je ke website main.my. Kat situ korang letak korang punya nama domain. Contoh Cik Man letak cikman.my. Ok, dia akan keluar lah. Dia search, dia akan keluar. Ok, ada kosong tak? Kalau ada kosong, tekan. So korang boleh pergi dah terus. So dia akan pergi kita punya registrar lah. Baiklah, yang kedua adalah pilih web hosting. Alright, korang boleh pilih web hosting mengikut package dan budget. Mengikut keperluan anda lah. Anda nak gunakan web hosting tu untuk korang punya business ataupun untuk korang punya blog terpulang. Ok, korang boleh pilih web hosting ni dekat mana-mana kita punya registrar. Yang ketiga adalah hubungkan domain ke hosting. Alright, ini kita bila dah dapat nama domain dan bila kita dapat web hosting, dan korang yang ketiga akan korang dapat name server lah. Untuk dapatkan name server ni, korang kena pergi dekat registrar korang yang mana korang pilih dekat step yang kedua tadi. Jadi name server ni akan dapat secara default. Lepas tu korang kena tunggulah untuk nama domain tu aktif dalam beberapa jam. Maksimum pun 24 jam. Ok, seterusnya yang keempat, iaitu pilih cara macam mana kita nak buat website kita. Dia ada tiga, iaitu yang pertama kita gunakan WordPress. Dia mudah dan juga popular lah. Yang kedua, kita gunakan website builder. Website builder ni dia tak perlukan coding apa-apa. Dan yang ketiga, akhir sekali, kita gunakan custom website. Ini dia perlukan coding sikit lah untuk kita nak buat kita punya website. Yang kelima, kita siapkan kita punya content, and then kita punya rekat website. Ok, dalam website kita tu kita kena ada logo dan branding kita, barulah kenal, betul tak? Yang kedua, kita kena ada dalam homepage kita tu jelas dan menarik. Apa maksudnya? Maksudnya kita punya halaman utama tu nampak jelas, kita produk nampak menarik, barulah kita boleh attract orang datang ke website kita. Ketiga, korang kena letak dalam website korang tentang syarikat anda, cara untuk hubungi syarikat anda, produk atau servis yang syarikat anda tawarkan. Dan paling penting sekali, tingkatkan SEO anda supaya senang orang cari dalam Google. Nanti Cik Man akan share macam mana kita nak naikkan SEO. So korang dapat tak apa yang Cik Man share hari ni? Easy je, senang je. Kita pilih nama domain, lepas tu kita pilih web hosting. Lepas dah pilih hosting, kita gabungkan domain kita dengan hosting. And then jangan lupa siapkan konten juga dengan rekaan website anda. Dah boleh ke website kita dah. So senang je. Itu saja. So kalau korang nak tips-tips lagi daripada Cik Man, korang nak tips daripada CEO, nanti Cik Man akan share macam mana kita nak naikkan SEO kita. Okay? Jom kita jumpa lagi. Bye.